Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Raja Kamil. Okey, dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara membuat cabutan bertuah. Okey, ini cara yang saya guna pakai. Okey, semalam saya ada buat cabutan bertuah. So hari ini saya nak pilih peminat. So ada setengah-setengah orang katanya, mereka kata Raja Kamil ni buat cabutan bertuah tu pilih kasih ataupun tak buat pun. Actually saya buat cabutan bertuah ni dah lama, dah bertahun-tahun jugalah. Okey, sejak zaman logging lagi, sekarang zaman Facebook akan datang tak tahulah. Okey, so banyak ada hadiah yang saya dah kongsikan, saya dah bagi. Dan cara cabutan bertuah pelbagai, cara saya buat cabutan bertuah pelbagai, cuma ini cara yang biasa saya guna. Okey, iaitu saya pergi dekat random.org. Lepas tu saya kira ada berapa jumlah peserta. So saya masuk dekat sini jumlah peserta. So untuk penyertaan cabutan bertuah kali ini ada 34 orang. So saya akan pilih secara random menggunakan random.org. Okay, website dia. Klik generate. Okay, ke-16. So saya akan kira lah satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, so ini pemenang dia dan kemudian saya akan komen dekat dia. Tanya Selamat Bondi, Anda adalah pemenang cabutan bertuah kali ini. Sila PM saya nombor akaun anda. Dia akan terbaca jika tiada tuntutan dalam tempoh 24 jam. Terima kasih. Okey, so saya pun post. Okey, kemudian saya tadi komen dekat personal dia, sekarang saya komen dekat public. Alright. Okey, so itu sajalah cara saya buat cabutan bertuah. Nanti dia dah PM saya nombor akaun semua, saya akan bagi lah. Okey, itu ikutlah cabutan bertuah tu. Kalau cabutan bertuah yang saya buat yang ni, cabutan bertuah hadiah wang tunai, so saya make in saja. Okey, kalau hadiah fizikal saya akan minta alamat dan saya akan post. Alright, itu sahaja daripada saya Raja Kamil. Semoga banyak lagi, ramai lagi orang yang buat cabutan bertuah ni. So lepas ni saya pun boleh join juga kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.